Sekarang ini, sesuai tak kita nak buat belian emas ataupun kita nak tunggu dulu harga emas jatuh? Waktu terbaik untuk kita beli emas ialah bila kita ada duit simpanan yang tidak digunakan. Sekurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas. Kalau ada, maka sekarang adalah masa yang terbaik untuk tuan-puan beli emas. Pesan Pakar Kewangan Malaysia, Tuan Azizi Ali, tidak ada siapa pun yang tahu bila harga emas akan jatuh. Kalau jatuh sekalipun, tak ada siapa yang tahu berapa banyak akan jatuh. Harga emas terbaik sebenarnya dah pun menjadi sejarah. Contohnya pada tahun 2018, 1 gram hanyalah RM180. Nampakkan murah. Tapi sekarang, kita dah tak dapat dah nak beli dengan harga tersebut, cuma boleh tengok sahaja. Dalam jangka masa yang pendek, harga emas ada turun dan naik dia. Tapi dalam jangka masa yang panjang, lebih daripada 2 tahun, harga emas pasti akan naik disebabkan oleh kuasa beli duit kertas yang semakin merosot. Untuk faham lagi harga emas ini tinggi ataupun rendah, tuan-puan kena mulakan dahulu dengan buat pembelian yang pertama sekurang-kurangnya 1 gram untuk dijadikan sebagai penanda aras. Selagi emas fizikal itu ada dekat tangan kita dan kita beli untuk simpanan jangka masa panjang, risiko untuk rugi itu sangat tipis. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, tuan-puan boleh terus rujuk pin video untuk saya bantu sebaiknya.